Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat podcast yang bertajuk Start Ejek-Ejek, Start Respect. Saya Hawa, pengacara anda pada hari ini. Sekarang saya ada jemputan yang sangat istimewa, iaitu Ketua Pengawas Sekolah, Aina. Hai Aina. Hai Hawa, terima kasih jemput saya. Hai semua pendengar Stars TV. Aina, kenapa kita tidak boleh mengejek kawan kita sendiri? Ejekan mungkin nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya boleh menyakitkan hati dan perasaan rakan. Ada murid yang jadi sedih, hilang keyakinan diri, malah takut datang ke sekolah. Betul tu, kadang-kadang kita tak perasan perkataan kita boleh menyakitkan hati orang lain juga. Aina, macam mana kita nak bezakan antara gurauan dan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain? Gurauan yang sepatutnya adalah buat semua orang gembira. Tapi kalau kita nampak kawan kita diam, marah, sedih, itu tandanya gurauan kita dah melampau. Maksudnya kita perlu peka dengan perasaan orang lain. Aina, macam mana kita nak binakan budaya menghormati di sekolah kita? Kita perlu mulakan dengan diri sendiri, hormat guru, hormat rakan dan bercakap dengan baik. Kita juga boleh menggunakan perkataan yang baik seperti tolong, maaf dan terima kasih. Elakkan bercakap dengan nada kasar atau meninggikan suara. Kalau sekolah kita buat macam tu, sekolah kita akan jadi tempat yang seronok, ceria dan selamat untuk semua. Ingat, kata-kata kita boleh menggembirakan atau menyakitkan hati orang lain. Jadi, hentikan ejekan dan mulakan sikap saling menghormati. Terima kasih sudah mendengar podcast Stars TV. Stars TV, suara murid, inspirasi sekolah.